menceritakan tentang kesalahan bahasa dalam platform TikTok di mana saya bertumpu kepada komen pengguna di platform TikTok. Jadi kesalahan pertama yang saya dapati ialah kesalahan kata hubung. Kata hubung menurut Amlela tahun 2012 bermaksud perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata, serta ayat dengan ayat. Bagi kesalahan pertama ini, saya dapati perkataan manakala sepatutnya diletakkan selepas tanda koma. Tetapi di contoh yang sebelah terletaknya tanda noktah dan ini merubah makna bagi kesalahan kata hubung itu sendiri. Dapati ialah kesalahan penggunaan bahasa rojak yang serupa juga dengan pidgin dan sebagainya. Penggunaan bahasa rojak ini berlaku apabila terdapat penggabungan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dan gabungan bahasa yang lain. Dalam komen di sebelah kita dapati pengguna menggunakan dua bahasa iaitu bahasa Inggeris serta bahasa Melayu. Beralih pula kepada kesalahan yang ketiga iaitu kesalahan selenga. Kesalahan selenga ini ialah penggunaan bahasa yang dapat difahami oleh golongan-golongan tertentu bergantung kepada generasi ataupun faktor sosial yang lain. Jadi dalam contoh ini pengguna berkata moknya. Moknya berasal dari gemuknya dan beliau memendekkan perkataan menjadi moknya. Dan terakhir ialah kesalahan ejaan. Yang kita boleh dapati di sini ialah pengguna melakukan beberapa kesalahan ejaan seperti perkataan nak yang sebetulnya ialah NAK, tetapi beliau menggugurkan huruf A pada perkataan nak, dan juga perkataan ambil sepatutnya tidak berlaku kesalahan ejaan di situ dan beliau menulis amik, AMIK, serta video sepatutnya ada perkataan I dan juga ni serta boleh. Sepatutnya menjadi ini dan juga boleh itu terdapatnya huruf H. Jadi bagi kesalahan ejaan, bagi kesalahan bahasa, itu saja yang saya ingin kemukakan dalam pembentangan ini. Sekian, terima kasih.